Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat dan salam bahagia. Saya bukanlah pegawai bank ataupun pegawai insurans, tapi saya nikmat nikmut, iaitu pengacara dalam rancangan Dedah. Kali ini isu Dedah berkenaan dengan mak rempit. Siapakah harus bersalahkan dengan mak rempit? Ibu bapa, pokok pisang ataupun jambatan yang ala-ala separuh siap ni? Mari kita bertanya pendapat orang ramai tentang mak rempit. Pakcik, betul lah pakcik lalu. Pakcik dari mana pakcik? Kedai. Jadi saya nak tanya pakcik berkenaan dengan mak rempit. Anak saya memang sekolah dah berhenti dah. Anak pakcik mak rempit? Taklah, anak saya baik. Anak pakcik ada potong blok tak motor? Ada, itu dia potong seluar nak buat sekolah masa sekolah vocational dulu. Anak pakcik kalau potong kereta tu berapa ratus dia lari? Anak saya tak jenis tu, anak saya baik. Baik, macam bapak dia juga. Anak pakcik suka race jalan mana? Tak, anak saya tak lumba. Pakcik, nampaknya sekarang saya terdengar orang aksiden. Tadi apa kata kita pergi interview dia? Terima kasih pakcik. Bang! Abang! Tak ada orang. Nampaknya tak ada orang. Saya interview. Abang aksiden ke? Bukan. Abang! Abang aksiden ke? Abang luka ni aksiden ke? Tengah bersantai ke ni? Mana saya tahu, saya tanya je. Sakit lah. Tak mana gila dia tahu van dekat sini ni. Biasa aku lari tak ada apa kat sini. Maknanya sebelum ni line clear lah. Line clear lah untuk aku. Aku rempit tau. Sakit tak bang? Tak sakit lah. Biasa je tak ada apa daripada aku. Jadi apa pesanan abang kepada mak rempit lain? Pesanan aku pada mak rempit lain. Kalau boleh kait besar sikit kepada tak lah. Udah anggo. Lempur sekali. Keluar aja. Pa. Maafkan abang. Kok.